Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara penonton sekalian? Kita bertemu dalam forum perdana Ehwal Islam yang membawakan kepada anda semestinya bual bicara agama terbaik di Malaysia. Dan Alhamdulillah pada malam ini kita bersiaran dari Studio Utama Yusof, Kompleks Islam Putrajaya. Dan ada satu topik yang menarik yang kita akan bincangkan pada malam ini. Bagi anda yang menonton di mana sahaja, teruskan bersama kami. Nak tahu apakah topik yang kami bincangkan? Jom kita saksikan segmen Bingkisan. Secara umumnya, penyakit mental adalah penyakit yang mengakibatkan gangguan pada fungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang. Ia mengakibatkan gangguan untuk menjalani aktiviti seharian dengan baik. Para fuqaha dan usuliyun mentakrifkan gila dan penyakit mental sebagai kecelaruan akal sehingga menghalang kebolehfungsian perlakuan atau percakapan mengikut cara yang betul. Dalam kalangan umat Islam, isu kesihatan mental semakin mendapat perhatian kerana peningkatan tekanan hidup, cabaran ekonomi, masalah keluarga, tuntutan pekerjaan serta pengaruh media sosial yang boleh memberi kesan kepada kesejahteraan emosi dan psikologi. Lihat sahaja apa yang berlaku hari ini sangat menakutkan dan cukup membimbangkan. Islam mengiktiraf kepentingan menjaga kesihatan mental sebagaimana menjaga kesihatan fizikal. Islam juga mengajar